Jadi kali ni Alam akan explore Jinjang sekali lagi bersama dengan Latifah dan juga tim daripada Jinjang. Let's go! Tak boleh kontrol, oh oh oh. Aku nak let's go, oh oh oh. Ada malam ku sedih, ada malam ku nari sampai okay. Ini apa? Ini nak apa? Jangan nak macam ni, Idris. Apa nak go work? Kenapa? Boleh. Okay, I love you sangat tau. Okay? Abah go work sayang. Okay? Bye sayang. I love you. Mama. Apa nak Abah? I love you. Abah nak kiss tangan tu. Ayang rindu nanti. Bye, Idris. CA872 tu dia. Ini kali kedua Alam naik flight sorang-sorang pergi ke China. Kali ini Alam akan pergi ke Beijing dulu. So kalau korang tahu flight ni mengambil masa 6 jam lebih. Lepas tu Alam akan transit lebih kurang dalam 5 jam. Lepas tu sambung lagi another flight dalam 5 jam lebih ke 6 jam untuk sampai ke destinasi. Okay, terima kasih. Okay geng, boleh lepas security check belakang tu. So macam biasalah, Alam kita bersama-sorang. Siapa nak lambai, siapa hantar. Isteri saya cuma hantar sampai depan tu je sebab yelah, takkan nak suruh dia parking apa semua kan susah dengan ada Idris lagi, Endra lagi, so banyak kerja. Alright gang, so Alam boleh lepas immigration. Now berjalan masuk ke dalam kawasan yang shopping mahal nak mampus ni. Tempat yang macam power. Lepak tu. Okay, sampai dah dekat gate C. So now nak cari C apa. Rasa macam C14. Kat sini mudah, korang kena tengok dia punya sign, korang ikut dia jalan mana yang korang nak pergi. Alam boleh lepas solat, so now nak gerak pergi cari bilik meruk. Untuk tenangkan diri sekejap sebelum kita punya perjalanan yang sangat jauh, 6 jam dalam flight. Baik guys, terima kasih. Alam kalau datang sini, ini jalan makan. So ini beef, triple beef sandwich. Harga dengan air 61. Not bad. All other passengers please remain seated until further announcement is made. Thank you. So ni mask. So jadi bila Alam tidur tak adalah mulut tenganga besar sangat. Hello. Sebab tadi Alam request nak duduk dekat tingkap. So dapat nak tingkap. Boleh request, tak ada masalah pun. Cakap sebab kita nak tidur. Kita nak buat apa pun. Alright guys, so sebelum kita terbang, just nak update dengan korang. Untuk flight yang jauh ni, Alam akan gunakan bantal. Bantal ni dengan apa nama ni, selimut. Letak kat bawah buntut
duduk sebab 6 jam. Untuk akan keras kan. So letak bantal memang satu situasi ataupun cara yang paling best sekali sekarang ni. Jadi alam dah sampai dah Beijing. So kat sini hujan renyai, tak lebat mana pun. Cuaca dia boleh kata sejuk juga dalam 24, 26. So alam baru je dapat tiket untuk next one. Dekat sini tak boleh nak guna WhatsApp. Mungkin sebab tu diorang punya rules atau whatnot, saya pun tak tahu sebab apa. So korang tahu tak flight aku ni sebenarnya pukul 3.45. Sekarang baru pukul 9.18 tu pagi. Oi, lain level lah kat menunggu ni. Lepas tu pula dah duduk dalam ni, kita tak boleh keluar sebab kita dah check in kan. Lepas tu belilah roti-roti. Nah macam ni roti purple rice. Yang ni dah habis lah. Ini red bun. Alright gang, so sekarang ni pukul 10.10. Cuba bertahan. Alright guys, so selepas bertahan selama beberapa jam lagi, sekarang ni pukul 1.49 pula. Now masa untuk alam bangun daripada kursi ni. Barai je. Masih kat tempat sama lagi. Lisha sekarang ni dekat rumah Bella. So buat masa sekarang Bella akan jagalah Lisha dengan Endra, dengan Idris. Alhamdulillah. Terima kasih Bella dan juga Alif dan juga Maita dan juga Bibi jaga isteri saya dan juga anak-anak saya. Thank you. So alam baru lepas boros gigi. Saya nak kena bau gigi. Dah seharian dah tak bau gigi. Jadi sebelum kita nak naik flight baru ni, kita bau gigi dulu. And now kita nak pergi ke itulah ke pintu. Okay gang, so selepas very long time of waiting daripada pukul 6 something tadi sehinggalah sekarang pukul 3.09 barulah lepas untuk naik flight ni. Alhamdulillah, itu je yang boleh sebut. 3, 2, and alright guys, so kita dah sampai dah dekat Xinjiang. Alhamdulillah, satu perjalanan yang sangat jauh. So sekarang ni waktu tempatan pukul 9, tutup pukul 9. Thank you. Alright guys, kita keluar dari flight. So 25 jam semi travel untuk kali ni. Gila weh. Satu travel yang memang sangat panjang. Thank you.
Hello. Hi. Hi, nice I'm the to meet Jinjiang you. Vibe. Hi, my name is Alam. Yeah, Hi. 你好， nice to meet you. Your name? Oh, my name is Sophie, okay? Okay, hi, Sophie. We are here to pick you up. Hello, hi Yeah. Alam. Member aku ajar dulu masa aku kat sini. Dia cakap kalau nak cek lighter cari dekat area-area sini. Tengok betul Sid. Sini. Lighter. Okay, dia ni tolong Alam untuk tolak luggage. Okay sayang, aku sayang kejap lagi Baby, aku sayang kejap. Okay, sayang. Love you sayang, Assalamualaikum. I love you more sayang. Nanti saya bisa, okay? Okay, bye-bye. Hello, hi everyone. Hello, hi. Hello. Alam. Hi, Alam. Bro, Alam. Kita dah sampai dah hotel. Okay. Man, how are you? Oh, nice to see you again. How about you? I'm good. I'm good. Good with you? Look very good. Huh? Thank you. You also look good. And yes, a bit here. Film is very good. Yeah. Oh, this is my room. Assalamualaikum. So, toilet. Let's see. Nice toilet. Hi, what up? Tekanlah semua. So guys, ini di bilik saya. Oh, ada buah-buah. Dah sampai dah bilik apa semua, nak chill out, nak rehat. So, I'll see you tomorrow, okay? Bye-bye. 135Bye-bye. Good morning Malaysia dan good morning China. So, hari ni hari yang kedua Alam dekat sini. And now sekarang jam 8 pagi. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Kat sini dia punya maghrib pukul 9.45, 9.50 macam tu. Tapi demi pagi dia memang awal. And now Alam nak turun bawah untuk breakfast. Dan Alam pun tak tahu nak buat apa hari ni. But then kita just follow the flow. Let's go. Macam mana breakfast? Aku nampak tempat breakfast. Huish, aku tak tahu pula lebih pagi tersejuk. Aku punya pakai macam ni. Suhu dia berapa sini? Weather sini bapak 13. Aku pakai seluar pendek. Diorang ni banyak beef sebenarnya kat sini. Beef, mutton, potato, and ada beef noodle. Dekat Malaysia kebanyakan orang Cina dia tak makan lembu. Tapi dekat sini lembu. Di mana-mana daging lembu. Lepas tu halal. Kan kat sini ada ikan kering kan. Ikan kering ni masak dengan kacang. Dah. Termasin. So hari ni saya jumpa balik dengan kawan lama saya. Dan my new friend. Yashmi. Assalamualaikum. Yashmi maksudnya beri salam. Assalamualaikum. Bahasa dekat sini. Oh, yang mana tanya? Yang ini bukan emas. Yang ini gangsa. Yang ini gangsa, bukan emas. Kita beli kat TikTok je, guys. Alright semua. So, inilah dia Latifah. Nampak tu, very dia Melayu. Saya Latifah Huang. Kamu dari mana? Hokkien. Oh, kamu Hokkien.
Dari Hokkien, dan dia memang betul-betul mendalami bahasa Melayu. Yang sangat hebat Melayu kamu. Really? Ya. Saya pelajar di Tianjin, lepas tu bekerja di Beijing. Okay guys, saya berada di itu dia. Korang nampak tak atas tu? Wow. Apa yang sedang berlaku sebenarnya hari ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nice to meet you, brother. Nice meeting you also. You dari Pakistan, from Pakistan? Yeah, I'm from Pakistan. Malaysia. Malaysia, I love this dress. Oh, thank you. This is Malaysian cultural Traditional dress. Yeah. Yeah. Not very traditional, but normally we wear this for Jumaat, for Solat. Oh, Yeah. I love this dress. It looks so special. Thank you. And this is what? Oh no, this is no, this is modern. Aku rasa aku ni dah macam duta dah. Delegasi daripada Malaysia datang melawat. Hebat juga rasanya. Oh. Have fun? Okay, I fun. Thank you. Thank you. When I was when everybody in a wedding or eat some food, with family, we all dance. It's fun. Cantiknya. Halo semua. Sekarang kami sedang berjalan di tepi padi. Ladang padi. Sawah padi. Sawah padi. Ya, sawah. 原来是咱们唱的吗？啊，不是。周杰伦唱的。 新疆北北穿的东西。 我带你。谢谢老师。 Haselan kan? Haselan, betul kan? Wah, ayo. So
So selepas event tadi tu, Alam punya Osmo punya bateri habis. So Alam tak dapat nak rekod apa yang berlaku selepas tu. Sebenarnya kita orang kena pack keluar daripada bilik hotel ataupun hotel tu, dan kita orang telah travel selama 2 jam untuk berada di hotel yang baru, di kawasan yang baru pula. So sekarang ni Alam dah sampai dekat hotel yang baru. Alright, jom masuk bilik baru saya. So ini dia bilik baru saya untuk hari ni. Kita tekan semua, tekan semua, tekan semua, tekan semua, tekan semua, tekan semua. Oh, bukan. Yes. Inilah dia bilik baru saya, guys. Nak minta cerita macam mana nak sebut tu? 马白开来，马 maksudnya kuda, 白 maksudnya putih, 开 maksudnya buka, 来 maksudnya mari. Come. So, buka mari. Saya simpan, bukan mempunyai 2 perkataan. Jadi Malay, Malaysia. Oh, is it? Saya tipu. 马白开来 Okay, what is it stand for? 就是马来啊。 ，really？ 应该是吧，马来和外马来 Dia juga cakap Malaysia. Ya ke? Malaysia di setiap tanam hati. Oh yo. 白马白开来，马白开来。 Okay. Saya nggak tahu apa artinya. Tapi huruf yang pertama sama keempat itu adalah Malay, Malaysia. Oh, Ya, Malaysia. Oh. Tapi di tengahnya masih ada 2 huruf lagi. Oh, okay. Selamat datang. Selamat datang. Ini nama restoran ini adalah nama pemilik bosnya. Oh. Restoran ini namanya Ma Bai Kai Lai. Dia suku Hui. Oh, jadi bukan bermaksud Malaysia. Pasti dia cinta Malaysia. Oh. Makanya ada nama ini. Oh, okay. Malay. Tertipu. Tertipu. Ini namanya yang rou chuan. Ini daging kambing. Oh, daging kambing. Kan senang Barbecue. sebut. Ya, barbecue. Bukan babi. Teng. So this girl dia ni sikit, korang Bukan. Ini mungkin laku Gen Z. dia macam ni tau. Aku pun tak boleh nak cakap bahasa Melayu sangat dengan dia sebab dia ni power juga Melayu. So dia boleh dengar kalau aku cakap dia ni gila ke tak betul ke, semua dia faham. Pagi ni abang bertanya saya, tahu tak bahasa basah? Saya cakap lawak tu. Aduh. Apa? Insyaallah. Ini apa namanya? Ayam panggang besar tak panci. Tak panci sebab dia besar. Setiap kali kalau makan dekat Xinjiang mesti ada ini, mesti. Makanan wajib. Yes, makanan wajib. Ini bunga. Bunga apa? Saya ingatkan lili, tapi mereka cakap bukan lili. Ya, namanya lala. Bai he. Okey. Yang Ini yang paling sihat. Sayur. sayur. So makan daging tak sihat ke? Sihat juga, tapi ini ini cendawan yang Ya. sangat mahal. Oh, ya ke? Yang 7. Oh, ya ke? Oh. Saya Ingat pun yang tak paling tahu mahal. ada apa guna, tapi mama saya selalu masak untuk saya. Okay, yang ni I confirm tahu. Ini Cacong. Cacong, telur. Tiba-tiba tahu. Mestilah I tahu. Mula-mula tahu. Saya nak tanya something. Kenapa orang Cina, Chinese people suka makan besar macam ni? Suka makan besar. Ya, ini besar dan banyak sangat hidangan lauk. Sebab you ada tamu. Ini sopan tau. Kalau ada tetamu yang penting atau VIP datang, kami mesti kena sediakan banyak hidangan supaya menyampaikan maksud yang sangat mementingkan. Oh, hospitality. Kalau you datang hanya bagi you satu nasi, yang lain semua tak ada, korang mesti benci. Ya ke? Tapi kalau mereka sediakan hidangan yang berbagai, banyak jenis, maksudnya mereka sangat mementingkan. Oh, memang sangat Selamat datang mementingkan. ke China. Saya nak cuba dish kegemaran silat tipah ni. So dalam ni ada macam-macam susu, telur, bunga ros.
所以内蒙人能听得懂蒙古人话，也能读得懂。 Tak pernah rasa. Dia ada beza sikit. Okay? Percaya saya, okay? Dia adalah susu suam. Good morning Malaysia. So hari ini adalah hari yang ke-1, 2. Hari yang ketiga saya berada dekat Jinjiang, China. So macam korang tahu, saya sekarang ni berada dekat hotel yang baru. Dan akan ada aktiviti yang baru untuk hari ini yang Alam pun tak tahu Alam nak kena buat apa. So Alam dah siap dah. Ini Alam punya pakaian untuk hari ini. Baju kena tebal, 2 helai. Dan kita pergi breakfast dulu. Drinking roti love. Sama macam apa yang aku makan semalam. Cuma ada nasi. Aku makan nasi je lah. Nasi goreng Cina. Susu kambing pun sangat mahal. Itu semua barang. Okey, nyanyi satu lagu. Iya. Kejap. Tak perlu kau, aku happy. Aku tak lupa, tak ingat lagi. Namun kau pun, jangan. Saya nak nyanyi itu raya. Okey, nyanyi lagu raya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Hamba puteri imbas perembah, turun pemalam senada negeri, memohon sembah berhajat. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku udara yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena aku yakin ada jawabnya. Tipa tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Tipa tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Tipa tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Tipa tertipu lagi. Bila perkataan tak tepat dipengaruhi, jangan salahkan diri, salahkan diri sendiri yang tahu menilai sesuatu baik dan rugi. Cinta datang dan pergi, jangan dengar ini. Kau harus kau dan kau harus fikir. Mukamu cemberut saat lihat aku bersama yang baru, pasti kamu cemburu. Kau usah diam-diam, langsung aja bilang kau mau balikan, karena aku cantikan. Engkau punya gaya, walau punya gaya, bukan baras rupa yang aku pandang saja. Mungkin kau lihat aku banyak berbelanja, tapi sebenarnya aku biasa aja. Wah, Sampai sudah akhirnya. Itulah dia pengakhiran lagu daripada Latifah. Yes. penyanyi. Ya. Penyanyi yang penyanyi di Nanti ada apa dia? persembahan. Boleh Ada tak lagi ajar saya? persembahan apa lagi? Okey, jom kita turun dari sini dulu. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita berada dekat Kalajun Grassland. Okay, Kalajun Grassland. Padang rumput yang sangat besarnya. Ini namanya Xianhua Tai. Cheng Hua Tai. Thank you. Oh, anginnya memang sangat windy, sejuk. Matahari sangat panas. So kalau muka aku hitam tu biasa. Hello, hi. Yes, Malaysia. 我们的翻译小女孩，有啥？你好，你好。你要介绍一下说这个地方吗？ Itu apa kambing? Ini tulis apa? Xianhua Tai. Oh, nama tempat ini. Xianhua Tai. Kenapa pakai topi kambing? Sebab ini kambing Xinjiang. Oh, itu apa? Ini apa? Oh, earring. Dia makan earring. Kami akan menari. Menari. Dia memang satu padang yang terbentang luas. Luas tempat ni. Saya bawa jaket. Wife saya bagi. Tapi tak tahu pula sesejuk ni.
Korang tengok bunga dia. Comel guys. Jadi bunga ini saya tak boleh petik, tapi saya hadiahkan bunga ni buat isteri tercinta saya. Comel kan? Okay guys. Tempat ni memang sejuk. Korang tengok kawasan tu. Tu. Cantik kan? Sangat cantik. The beauty of Ili Jinjiang. Nice. 然后这句话一定要说，我们将从这里开始，一定要说。我们将从这里开始。 Kat belakang tu tengah buat video nak rekod dia kita menari budak tu. Kita layan je lah. Tapi mungkin korang boleh dengar bunyi angin yang sangat kuat kat sini. Sangat kuat. Saya kat sini pakai 3 lapis baju. 3 lapis guys. Ini baju isteri saya. Represent my wife. I love you sayangku. Alright guys, so sekarang ni kita berada dekat satu tempat yang saya pun tak tahu kita kat mana. What is this place called? Kita di mana? Kota Bagua Cheng. Bagua Cheng. Oh, ini bentuk dia macam alat muzik tempatan. Nama dia Tongpla. Oh, Tongpla. Pernah tengok tak? Pernah? Part 1 dibina pada tahun 我们的八卦城是民国的时候建的，是在1934年。但是我们这个梨街呢，它的前身呢，当年呢是因为Jadi kalau korang tengok kat sini, mungkin yang mana faham boleh baca lah apa maksud dia. So kota tu dia bentuk macam ni. Korang tengok bentuk dia. So dia adalah bentuk 8 corner. Dia ada 8 corner kat situ. Jadi kalau kita tengok pakai drone, dia punya bentuk lebih kurang macam ni. Dulu tempat ni tempat ladang buah. So sekarang ni tempat ni dah jadi macam city ataupun kawasan untuk membeli belah. Ini kambing. Sekejap saya boleh tahu. Ini kambing, ini mainan, ini lembu. Oh bukan. Ini kucing. Letak air. Ini mata. Bukanlah. Oh, yes. Oh, carpet. Lelaki tak bawa tisu. Sometimes. Some people only. Ini small carpet. Cantik ni. Wah, Oh, kamu punya bunga. Yang ini topi. Yes. Macam juga. Yelah. Yelah. Cantik. Ni, cantiknya. Kenapa? Bosan apa? Oh, ini. Oh, ya. Tak lawak pun. Dia yang dia cakap. Yelah. Alright guys, kalau kat sini kita ada jeruk. Yang ini red kurma. Ini yang apa nama tu, cendawan yang mahal. Yang tujun. Kan? Untuk air ini cendawan. Ini kekacang. No, cendawan juga. Pelbagai cendawan. Ya, pelbagai cendawan. Ini cendawan juga. Botol lah dia ni. Botol lah dia ni. Macam ni cara ni kalau ada orang nak buat nan. Nampak tu? Sangat panas dalam ni. Ya. Wow. Ready? 我们的好兄弟刚好忙。 And boom. Oh, yes. Yeah. 正在路上，第二季片花。成功了，成功了。贴上了。 Naik menari kat atas tu. Nampak tu? Tu suka dia. Tapi ini memang dia punya culture. Culture dekat sini dia memang dengan muzik, dengan tarian, dengan diorang punya peribahasa, dengan makanan dan juga seni budaya mereka sendiri dekat sini. So memang betul-betul enjoy lah. Diorang just have fun and menjalani hidup yang selesa. Ini macam contoh kemah orang nomad. Hari ini ada pameran warisan budaya di Negara di sini. Oh. 瓦里山budaya di Negara， 这是新疆的非遗还是新疆的，我们哈萨克族的，哈萨克族。 ini warisan budaya di Negara Xinjiang. Kenapa? Apa maksud tidak ketara? Tidak ketara, 非遗，非物质文化遗产。 Maksudnya dia bukan yang Dia main. budaya. Tidak ketara. Maksudnya bukan budaya main, Ya. bukan budaya yang penting. Ya. No, bukan, penting, bukan. penting. 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 Sebab maksud tidak ketara tu dia sama-samar. Aha. Kalau budaya tidak ketara maksudnya ia budaya yang sama-samar. Bukan. Tapi bukan.
maksudnya ini bukan benda. Ini budaya. Ini spirit mental. Mental. Macam you ada sakit mental. Oh, ini topik untuk gadis tempatan dan ala muzik ini namanya Dongpula. Tunggulah. Yes. Come to my house. Mari. Ni rumah baru saya. Duduk. Ya, Perempuan cakap you kelihatan sangat kaya. ya, mestilah rumah saya, my house. 来，欢迎你来新疆。 Wow. Okay, let's play. Apa perasaan kamu? Sebenarnya saya really tak pandai menari tarian Xinjiang, tapi mereka suruh saya ke pentas, saya di push. Ya, Tengok mereka. Let's go! Kita orang semua ni dekat dalam satu tempat exhibition area di mana di sini tunjukkan tentang agama. Agama Tao. Agama, ini agama apa? Tao. Agama Tao. So kalau macam biasa orang Malaysia akan nampak warna putih dengan warna hitam dan bentuk bulat, lepas tu dah ada bentuk S, lepas tu ada titik-titik. 多元化等等。那在整个新疆呢，发现了300多座草原市，106座的在我们的自县具有草原市第一线的美誉之称。那它有3个作用，第一个作用它可以变变方向，因为每个草原市 8 ekor kan. Betul. Dia sekarang kita di tengah-tengah. 那第二个作用呢叫做墓碑，第三个作用 Kubur. Kubur. Okey, kubur. Tapi dekat dalam kubur ni ada bahan-barang ni. Ya betul. Tapi tadi dia cakap dalam kubur ini kalau batu ini lagi banyak, dia melambangkan orang yang mati ini lebih kaya. Oh. 那时候独尊正在内乱，无所不于正规。但这无所部落呢，派了数十名的使者，接待用随从张骞一起到长安。那第一位 Ini Zhang Qian. Siapa tu? Zhang Qian macam kalau nak sebut kerja dia macam duta besar. Tapi dia duta besar pada zaman dahulu. Saya dah berjumpa dengan Puteri Hijung. Nampak ni. Puteri Hijung. Dan ini pula Princess Jiyu. Jiyu Gongju. Jiyu maksudnya mengurangkan sadness. Oh, okey. Mengurangkan kesedihan. Ya, kesedihan. Oh, ini bandar lama dia. Bandar lama. Rakyat tempatan menyertai pasukan untuk against tentera Jepun dengan sangat bersemangat. Bandar ini bukan rata, faham? Kalau berhujan, dia akan turun, takkan banjir. Betul. Jadi mereka ada seorang tempatan, dia pernah melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat. Jadi dia sedang berbincang dengan orang lain, sedang bertanya dia pasal tempat. Jadi nampak dia punya pembangunan daripada lama dulu sampai sekarang. Yes, betul. Come on, stronger. Saya sedang Wow. Nice. Guys, tengok. Saya pernah makan makan apa? Makan apa? Saya pernah makan tofu busuk. Tahu busuk? Ya, kamu pernah makan tahu busuk? Pernah. Saya makan di sini. Mereka ajar saya makan tahu busuk. Siapa? Fauzan? Bukan Fauzan. Ada. Mereka bawa saya seperti di kedai ini. Di pasar malam, lepas tu beli tahu busuk, saya makan. Oh. First time saya makan dan saya rasa pelik tapi saya nak cuba lagi. Ya, walaupun rasa paunya rasa busuk tapi Ya, test busuk seperti kentut. Seperti kentut. Wah. Kalau cakap begitu, semakin ramai orang mau datang sini cuba. Ya, betul. Kalau sedap, biasa je. Kalau tak sedap, cuba. Salah tu. Sedang menikmati semangkuk teh susu sebelum meneruskan perjalanan.
Penggembala kaum Kazakh yang melakukan perpindahan musim bunga melalui kawasan di sini akan singgah dalam bahasa Kazakh, kalaji bermaksud padang penempatan. Jangan duduk, don't sit. Yes. Saya mau tahu untuk air mineral satu botol untuk harga di sini berapa? Di sini, 1 yuan saja, 2 yuan. So kalau 2 yen sama dengan RM1. Okey, RM1 di sini. RM1 ke? Ya betul. Matematik tak baik. Tak, saya cuma convert dia. 2 yuan sama dengan RM1. Okey. Contoh yang kamu pegang ni, kamu rasa di sini berapa harganya? Di sini saya rasa 3 hingga 5 yuan. 3 dalam RM2.50. Consider mahal lah. Sebab di Malaysia roti baru 60 sen. Really? Mungkin paling mahal pun dalam RM1.50 sama dengan 3 yuan. Jangan tipu. Apa yang saya nak tipu? Pergilah 7E ke 99. Aku tipu ke? Saya suka beli banyak sos di Malaysia, bawa dari Malaysia ke China sebab kenapa sos Malaysia best ke? Sebab nenek saya dia suka sos Malaysia dan dia tahu saya akan pergi Malaysia, dia suruh saya bawa sos kepada saya sebab kalau kita pergi sana saya akan minta orang bawa balik, susah. Dan sambal sangat mahal dekat China tahu. Sambal. Oh, kamu memang suka sambal juga? Saya beli sebotol sambal. Berapa? Di Malaysia atau di China? Di China. Okey, sebotol macam mana? Okey, yang ini standard dalam kalau dijual mungkin dalam 8 ke 10 ringgit sama dengan 20 yuan. Berapa? 20 yuan. 20 yuan. Saya beli 60 yuan. Sambal. Okey guys, kalau korang nak buat bisnes sambal, korang boleh buat dekat China. Sebab apa? Orang China sebenarnya memang sangat suka sambal dan harganya kat sini mahal, jadi kita boleh main harga, kita boleh murahkan untuk diorang ni. Bukan setiap orang suka sambal, saya sangat suka sebab setiap kali kalau saya makan nasi, saya akan tambah sambal. So saya macam sambal flake. Sos apa? Sup pun akan tambah sambal. Kat belakang tu adalah Gunung Ganang. Atas tu ada ais. Lepas tu ini dia macam padang yang sangat besar, luas. Ramai orang datang kat sini, tempat memang sangat cantik. Alhamdulillah. Dapat merasai sendiri. That one is my guy Tommy. Hello from China. Tommy. From Chengdu. Yes. Are you single? Yes. Okay, anyone? No. Oh no. 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 Okay. No promo. This one? Yes, this girl single. Anyone? Text her. Bye. Assalamualaikum, selamat hari baru buat semua. Bersama dengan saya Alam Wakaka in the house daripada Alam Malaysia Channel. Oh yeah. Sekarang ni korang boleh tengok Alam di hari yang baru. Ini adalah hari yang keempat. Inilah dia OOTD saya. Tak tahulah style ke tak, tapi nampak macam style. So hopefully memang style lah kan. So yes. So hari ni apa yang kita nak buat, macam biasa Alam pun tak tahu nak pergi mana. Alam just ikut je diorang ni. Sebab apa, Alam ni kira macam representative daripada Malaysia datang ke Xinjiang, China, Yining ni untuk merasai sendiri keindahan, keunikan dan juga pengalaman yang memang tak dapat Alam dapat dekat Malaysia. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom layan video ni. So yang ni beef bacon, entah apa ni tadi, cendawan, nasi, sayur. Settle lah untuk hari ni. Yes. Hari ni saya sedang berada di tempat yang baru. Seperti biasa, kita tak tahu kita kat mana. Bersama dengan tim Nizer. Itu dia nama dia, yang saya pun tak tahu apa. Paling mabuk sikit sebab naik atas ni tadi jalan dia memang macam ular, dan ular yang sangat tajam. Dia jenis naik potong macam tu lah. Sekarang kita di mana?
Jadi Gunyang Feng, Gunyang maksudnya gadis dan Feng maksudnya gunung. Jadi ini memang gunung Gunyang. Gunung gadis, gadis gunung. Ya. Gadis gunung. Gadis gunung. Oh, gadis gunung. Ya betul. Kenapa namanya gadis gunung? Tak tahu. Nanti memang mungkin dia akan ceritakan. Baik. Mata hantu. Hah? Wow. Ghost. Bulu mata hantu. Apa bulu mata hantu? Burung. Burung. Oh, burung mata hantu apa? So itu burung hantu punya bulu. Burung hantu. The Iya. Sini. Oh, more. I want more. Sedang pukul bulu kambing, tayang mau. Boleh juga. Lebih kuat lagi. Ya, orang tempatan. Ya, saya orang tempatan. Bulu. So bulu daripada situ dia kira pecah. Diorang gabungkan dekat sini. 这是我们这里的鸡鸡草干子，鸡鸡草。 Jadi yang ketuk-ketuk tu step 1. Lepas tu ni gulung-gulung mampatkan ni. Ini step 2. Lepas tu diorang akan tarik-tarik. Jadi macam tu benang tu step 3. Lepas tu diorang boleh kait. Ini dia punya production. Lepas tu ini yang akan jadilah. Dia design ni. Hasilnya. Dalam ni apa, abang? Dalam ni tepung, wheat, tepung. So dia akan dihancurkan sehingga menjadi debu. Lepas tu daripada tepung tu kita boleh buat mie, noodles, apa? Pupul. Bubur. Bubur. Ya, bubur. Bubur tepung. Lepas tu kita boleh buat kuih-kuih. Daripada sini lah. Kemah. Bukan kemah. Ini bukan kemah. Nama dia Chanfang. Chanfang. Ini yang senang gerakan. Oh, senang dibuka. Bukan dibuka. Maksudnya mereka akan pindah. Yelah, senang dibuka, demolish. Yes. Betul-betul. So nak masuk kena kaki kanan dan tunduk. Okey, kaki kanan. Tunduk. आप देख सकते हैं ये इनकी टेबल है और टेबल के ऊपर इस तरह macam inilah keadaan dalam rumah dia. और आप देख सकते हैं perempuan kena di tengah. 我坐这边可以吗？我们巴基斯坦有一个熊叫吉尔吉头，这个奶茶跟它完全一样。是吗？是的。 Kamu tidak biasa. दोनों हाथों से आप चाय लें। Ini dia punya culture. Culture yang sebenarnya culture ni sangat menghormati. Betul kan? Menghormati pihak wanita, orang tua, orang penting. 还再给一个给他。也不是跪，也不是跪，是往侧边侧一下，把腿往身体去这样。对，是的。男士是可以盘腿，男士可以盘腿。 Nyanyi.
谢谢老师。 Kita turun lagi dari van dan sekarang ni saya berada dekat sabar. Aduh. Kita dekat kawasan kuda. Oh, mereka mengejar perempuan. Salah. Ya, betul. Perempuan di depan. Lepas tu lelaki di belakang. Oh, mencari calon. Mencari calon. Oh, faham. Oh, sangat lajunya ni. Sampai atas sana tu. Yeay, kahwin sudah. Kamu mau kejar siapa? Oh, lupa tiada siapa-siapa. No. Saya kena dikejar. Kamu kena dikejar. Yes. Oleh siapa? Oh, maaf tiada siapa-siapa. Oh. Ya, sudah bermula. Nampak itu pengejaran lelaki mengejar kepada wanita. Dan sekarang ini lelaki itu cuba dipukul. Oh, wanita itu memukul. Oh, itu dia. Oh, yes. Kelajuan yang sangat menerujakan. Dan sekarang ini kumpulan kedua, couple yang kedua. Mari. Oh. Go. Tengok siapa yang akan jatuh dulu. Ya, itu dia. Yes. Menarik dan mereka menunjukkan kehebatan mereka daripada untuk jatuh daripada kuda. Oh, dua-duanya sangat bagus. Kuda yang sedang berpusing dan terus berpusing. Ya, tak tahu bila nak jatuh. Ya, baju ditarik dan tak koyak lagi. Oh, kakinya digoyang. Oh. Ya, tarikan sangat kuat. Nampak kayak okey, selamat. Mereka tidak bergaduh. Tak ada gaduh lah. Ayo. Okay, first one, 第一句 Apa kino? Apa kino? Apa kino? Minum turmusyum kino. Minum turmusyum kino. Turmo. Minum turmusyum kino. 可以。 Telefon udum mırzatka. Telefon uzun mazaka. Hazır ağını kilidu. ağını kilidu. Hazır Hazır ağını agni kilidu. Azar agni kilidu. Betul. Power. Betul. Power. Freestyle. Oh. Apa kino? Meno turmusyum kino. Telefon udum mırzatka. Hazır ağını kilidu. Gözlerden başka nasıl mendemo. Yo. 第一次见你，我的心跳就在那心跳。 Okay guys, so hari ini adalah hari yang kelima untuk Alam. So sekarang ni Alam berada dekat satu kawasan yang lain juga, yang baru.
Pagi tadi Alam tak dapat nak rekod sebab apa, call time hari ni awal. So bangun-bangun dah tak sempat nak breakfast. Dan Alam terus siap-siap. And this is my attire for today. And now saya berada di satu kawasan yang baru. Ada satu show sekejap lagi guys. Yes. Kuda langit. Korang tengok kat atas ada kuda di atas langit. Pusing sampai. Kuda ni sangat mahal tau. Lebih mahal daripada Latifah. Ayo, bukankah kamu mahal? Ke kamu? Bukankah kamu mahal? I thought you expensive. Dia sangat mahal. Mereka. Kita sekarang ni saya berada di hospital kuda bersama dengan kuda yang sedang sakit. Oh. Apa berlaku? What's happening? Oh guys, aku dah tahu kuda ni nak buat apa. Dia orang nak suruh kuda ni main. Doctor X-ray. So heavy. Yes, because it's a safety if they touch you. This way, like this. Orang kita. OK， 如果想学乐器的话，也可以这样学一下。都有小学的这种。我在团队中的用处。我说我的日常工作就跟他一样，在那指挥，不知道在指挥什么。更有综艺感。或者它裂掉或者断掉，它会在那上面片。好棒，boleh faham Mandarin。所以它现在是健康的一个样子。对，有些运动赛跑来体检的话，我们也会给他拍片子。哦，下面来，大家感兴趣的可以来。You see 啊 ，see 啊。哇哦 Doctor 哇 Let's go! Yes! Nice! Alright guys, so sekali lagi saya kembali ke tempat yang sama. Kalau korang tengok dekat YouTube sebelum ni, so kali ni Alan dapat melihat orang bermain dengan kuda dengan lebih mendekat lagi. Lebih dekat lah. Apalah bahasa aku benda teruk dah sebab aku kat sini belajar bahasa sini. Let's go! 表演，这是要求其手要具备有肩腰部柔韧、平衡等综合性。请欣赏脱马表演。马上指定表演，那么我们也是看到这位骑手同时驾驭这两匹马，让我们这一天沉浸在这气势恢宏的场景中，感受天马飞腾带来的上上力量。OK， 3、2、1，Go！ 天马哒哒哒，我们一起哒哒哒，招数 I love you。Good morning Malaysia. So ini adalah hari baru. Ini kawan saya daripada Xinjiang, Iskandar. Yeah, Iskandar masih single, still single. Not yet married. Handsome.
And so hari ni itu outfit dia, outfit alam untuk hari ni. Lepak-lepak je, tapi cuaca kat sini dia jadi lebih sejuk sebab hujan. So bila hujan, suhu sekarang ni ada dalam 8 darjah Celsius. Sejuk, memang sejuk, serius. Baju alam ni ada 4 lapis. So berlapis-lapis. Jadi kalau nak tahu alam pergi mana dengan mereka hari ni, jom. Mereka sedang buat Okay geng, so kat sini namanya tasik butterfly atau tasik rama-rama. Kat sini tak ada rama-rama tapi tasik dia bentuk je bentuk rama-rama. Why are you happy? 他说他是想到他的旁边转一转。He go for the fast one. He said he's not scary on this one. I love this. Have fun? Yes, thank you. In Chinese we call it 到位了。到位啦！到位啦！一个世界，在这个小世界里面啊，我们既可以看到一些比较舒服的景色，更可以感受植物界的生存的智慧，以及社会的一些存在的道。Korang tahu tak, diorang ni semua memang sangat pelik weh. Apa je benda petik diorang makan masuk mulut. Korang tengok 哎，我们几位外国友人呢？尝尝什么味儿？给我吧。六六来吃一个。秀秀秀。啊，I also try. Try. 还有点酸呢。Aku nak jadi apa dah ni? 所以它解腻，解中午你们吃的烤肉的腻。哎，对对对对，有。 Rasanya masam. Jadi kalau you makan terlalu banyak daging, you rasa berat sangat badan. You boleh taste sedikit ini. Sebab ini masam tau. 小薄，薄是哪个字呢？是劈开的劈啊，把这个立字旁换成一个木头的木，需要咽下去吗？咽下去。不就破坏了？像一个鸟的尾巴一样，所以它又叫黄雀花或者叫金雀花。 Lepas saya makan, saya boleh cari boyfriend. Yes, betul. 你怎么把根根也吃了？ Orang jahat. Semua bully saya. Kalau kau nak tahu pokok ni dah berumur lebih daripada 1000 tahun dan di antara pokok walnut yang tertua dalam lingkungan umur yang tertua dalam China atau mungkin juga dalam dunia mungkin. Jadi nak beritahu, saya tunjuk kejap kat korang.
Yang ini adalah lelaki. This is male, jantan. Yang ini buah betina. Betina tu. Nampak? Ada dua. Korang tahu? Saya tahu tau. Korang semua tak tahu. Saya faham apa yang dia cakap. Sebab dia punya translator. Dia translatornya sangat tak best. Apa dia? Serangga. Kalau walnut macam ni. Ini kebanyakan at most 5 buat saja. Kalau you nampak satu bunch ini ada 6. Maksudnya you sangat laki, sangat bertua. Sangat bertua. Bertua. Heo maksudnya walnut kan. Lepas tu dia ditulis oleh raja nama dia Qianlong. Qianlong. Pada dinasti Qing. Puisi ini maksudnya dia main warna dalam tangan. Macam waktu dia akan sebaliknya. Lepas tu 周身气血有 maksudnya darah dan juga Pernafasan. Dia beralil. Tak tahu bila saya akan menjadi tua. Rambut saya akan menjadi putih. Sekarang ni kita dekat mana? Kuadaning. Sama-sama kita kat sini tengok lagi show. Alright guys, so sekarang ni saya bersama dengan Latifah Huang yang sangat famous. Tak famous tu pun. Dia punya gambar dia dapat lebih daripada 1 juta view. Wow, hebat this girl. Okay, so Latifah, walaupun kamu adalah orang China sendiri, tapi yang saya tahu sebenarnya kamu pun kali pertama ataupun first time berada di kawasan yang cantik selama kita berada di sini selama dalam 8 ke 10 hari. Boleh tak kalau Latifah sendiri bercerita tentang kenikmatan kehidupan dan juga apa saja yang Latifah nak share? Okey, boleh. Sebenarnya saya seorang dari selatan China dan kebanyakan biasanya apa yang saya nampak adalah kebanyakan laut. Dan kali ini kali pertama saya datang ke padang rumput yang sangat meluas. Saya boleh menari dan juga menari dan juga berjalan-jalan di sini. Saya rasa sangat tenang dan sabar. Dan biasanya kalau saya bekerja, saya rasa sangat stressful. Jadi bila saya datang ke sini, saya rasa it's a good place to release stress. Betul juga, betul, faham. Jadi bila saya nak cuba naik kuda, saya pun rasa sangat free. Faham? Naik kuda di atas batang rumput. Nampak kuda? Kita ada kuda. Hello. Kuda di mana-mana. Dan setahu saya, kuda merupakan dulunya saya rasa kuda macam sejenis binatang saja. Tapi selepas saya datang ke sini, saya mendapati orang tempatan mereka menggunakan kuda. Mereka treat kuda as a friend, as sahabat. Kuda macam merupakan sahabat yang sangat karib dengan mereka. Jadi saya rasa mereka sangat mementingkan kuda juga. Jadi selain daripada kuda, apa lagi pengalaman manis yang tak dapat Latifah lupakan semasa kita bersama-sama menjalani kehidupan yang berbeza daripada dunia kita? Ya, sebenarnya kali ini saya rasa amat bertua sebab saya boleh berjumpa dan berkawan dengan Abang Alam. Sebab saya tak sangka ada seorang yang begitu match dengan saya sebab dia juga sangat pandai menari, menyanyi dan juga sangat pandai show. Dia menyanyi itu bukan saya. Dia ada banyak kemahiran dan saya bila saya menari dengan dia, saya pun pernah kongsikan perasaan itu. Sebenarnya saya lupa apa-apa pun. Saya hanya ingatkan gerakan tarian saja. Jadi saya belajar dari dia, belajar menari tarian hip hop
dan juga tarian Melayu, dan juga saya dan dia bersama-sama belajar tarian Xinjiang. Jadi saya rasa amat gembira dan amat betul. Pemandangan yang sangat indah sangat penting kan, tapi yang lebih penting adalah you nampak, you melihat pemandangan ini dengan sesiapa, dengan siapa kan. Dan saya ada peluang boleh berkenal, saya boleh dapat peluang kenal abang Alam yang seorang yang sangat matang dan sangat pandai menjaga orang lain dan juga sangat baik hati. Sebenarnya dia sangat baik hati tahu. Saya belajar banyak daripada dia. Contohnya, bila saya ada sekumpulan nenek lah, mereka sedang berjalan ke dalam bilik sebab sedang hujan. Dia tiba-tiba pegang payung sendiri untuk bantu mereka berjalan. Faham? Mestilah faham. Tapi kita sedang bercerita tentang pengalaman kita di sini. Tapi kenapa kamu mau cerita pasal saya? Sebab saya rasa ini juga kenangan yang sangat cukup istimewa dan cukup bernilai. Saya juga sudah beritahu pemandangan indah sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah melihat pemandangan dengan siapa. Wow, kamu ni sweet talker. Bukan sweet talker. Kata-kata yang sangat membunga-bunga. Saya menjelaskan fakta saja. Oh, okay. Alright. So, lagi satu soalan ni just nak tanya kamu. Apa yang kamu rasa bila bersama dengan tim pada kali ini? Tim kali ini saya rasa juga sangat baik sebab setiap orang dalam tim kami ada tugasan sendiri. Setiap hari walaupun ada ramai orang, setiap kali kalau kita buat outstation dengan ramai orang, dia ada berbagai situasi, ada berbagai masalah, tapi kita boleh menghadapi bersama-sama. Contohnya bila kita keluar, kita melihat pemandangan, kita menikmati bersama-sama, kita menikmati makanan yang sedap bersama-sama, kita kongsikan perasaan yang cukup istimewa bersama-sama. Tapi every coin has two sides because kehidupannya always have masalah, kan? Tapi bila kami menghadapi masalah itu, kita semua orang dalam tim ini always positive sebab kami rasa mestilah ada penyelesaian untuk sesuatu masalah. Oh, okey. Kalau korang dengarkan dia punya Melayu dia, power. Dia ni memang dia belajar bahasa Melayu sebab dia memang nak mendekati bahasa Melayu dengan lebih mendalam, dan dia sendiri cakap yang memang daripada hati dia bukan setakat belajar tetapi dia betul-betul memahami dan mendalami bahasa Melayu. So kita wish untuk Latifah supaya berjumpa dengan orang yang sesuai dengan dia. So sekarang ni macam saya pula, saya rasa sangat bertuah untuk berada di sini, dan ini adalah kali kedua, dan saya memang tak sangka sebenarnya saya dipanggil semula dan menikmati pemandangan, tetapi bukan pemandangan yang sama, adalah pemandangan yang jauh berbeza daripada sebelum ini. So saya pun dapat berjumpa dengan Latifah, seorang wanita yang sangat hebat, yang sangat bagus, yang sangat baik, tetapi gila-gila. Kadang dia jadi gila babi. It's okay, not a problem. Korang suka orang yang gila-gila kan? Tapi that's the best part, which is dalam berkawan kita kena menjadi diri kita dan kita kena menerima seadanya. Yang baik kita lebihkan, yang buruk kita kurangkan, barulah kita dapat persefahaman. Jadi guys, so ini saja vlog buat kali ini. So korang semua jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen Alam Alisha Channel. Kita jumpa lagi dalam Alam Alisha Channel. You kena buat macam ni. Oh yeah, this is my tagline. 3, 2, 1, go. Oh yes.